Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat kembali ke dalam rancangan Jom Belajar Bahasa Arab bersama Basim Muhammad. Dalam sedutan pada kali ini, kita akan belajar tentang 4 perumpamaan dalam bahasa Arab ataupun kita sebut sebagai Al-Amsal. Hayya bina. Saudara dan saudara yang dimuliakan, ikhwati wa akhawati al-a'izza. Awalan, ar-rajul ma'indahu dam. Lelaki itu tidak berhati perut. Maksudnya, seseorang yang tidak ada belas ihsan, tidak kasihan, tidak berperi kemanusiaan dan tidak langsung ada simpati terhadap orang lain. Contohnya, seseorang yang sedang bawa motor, tiba-tiba ditimpa kemalangan. Dia pun terjatuh daripada motor, terguling-guling di atas jalan raya. Kebetulan di situ, ada seorang lelaki lain sedang pandang dia. Dia hanya pandang saja, langsung tak ulurkan bantuan. Jadi itu tidak berhati perut. Tambah-tambah pula pandang dia, ditinggalkan begitu saja tanpa tanya dia okey tak ataupun bantu dia. Sanian, nadribul usfurain bihajarin wahid. Selampang dua mata. Kalau dalam maksud terjemahkan satu demi satu, erti dia, kita pukul 2 ekor burung pipit itu dengan satu batu. Ada 2 ekor burung ni, burung pipit yang sedang bertenggek di atas dahan pokok mangga contohnya. Kita pun ambil satu batu, lemparkan kepada dua-duanya, maka rebahlah kedua-duanya. Bukan rebah salah satu, rebah kedua-duanya. Maknanya di sini adalah selampang dua mata, iaitu kita mendapat 2 manfaat hanya menerusi satu usaha saja. Salisan, huwa barid. Huwa barid, dia ni layan tak layan. Contohnya dalam situasi ada seorang hamba Allah, nama dia Sulaiman. Dia tegurlah seorang lelaki yang sedang duduk di atas kursi tepi jalan. Kawan dia juga, nama dia Salim. Sulaiman tegur Salim, "Assalamualaikum, apa khabar Salim?" Salim pun jawab, "Waalaikumsalam, baik." Macam layan tak layan. Sihat tak ni? Dalam keadaan dia ada nada yang ria dan macam nak marah je kan. Itu dia maksud layan tak layan. Wa balik. Wa akhiran, ad-dahru yauman, yaum lak wa yaum alaik. Hidup ibarat roda, kadang di atas, kadang di bawah. Macam ada dalam sini kata lagu almarhum Tan Sri P. Ramlee di dalam filem Nasib Labu-Labi. Oh dunia ibaratnya roda, kadang di atas dan kadang di bawah. Sama juga hidupnya manusia, ada yang ria dan ada yang duka. Azza faqat minni. Setakat itu saja dan rancangan Jom Belajar Bahasa Arab bersama Basim Muhammad. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam episod siri yang akan datang insyaAllah. Kita liqa. Bahasa Arab, bahasa Rasul kita. Mari kita bersama ikutinya. Basim Muhammad.